Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke video yang ke-8 dalam program Dambola at Simple Humble Solution. Cuba teka office mana ni, sangat cantik. Dia punya clue dia dekat area Kuasa Damansara lah. Yang bestnya dia buat konsep satu bangunan untuk satu institusi. Boleh komen institusi apa yang anda fikirkan tempat yang sepremium macam ni. Okay, dia ada clue di antara video ni lah. Okay, ni adalah bahagian cafe kita. So kita bersama Dambola untuk kita buat tournament dekat sini. Dan kepada siapa yang nak buat Dambola workshop boleh contact lah. Okay, kawasan cafe ni cantik. Jadi kita nak ambil pot yang cantik yang ada plug dan view yang cantik. Okay, so kita dah dapat pot sini. Okay, lampu pun pencerahan cantik untuk kita berasmikan Dambola di sini. Okay, sepanjang video tadi ada logo lah institusi ni, institusi apa. Okay, hampa boleh tengok lah, tu ada tapi kecil lah. Okay, siapa tahu tempat ni di mana boleh komen. Jadi jom kita nak rasmikan Dambola tour di sini di Kuasa Damansara. Video pertama di Kuasa Damansara. Jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, angle ni okey, cantik kan. Saya letak kamera dulu. Okay, alhamdulillah. Okay, seperti biasa, selamat datang ke Dambola tour di Kuasa Damansara. Seperti biasa, jika anda order Dambola set, anda akan dapat macam ni. Video unboxing dah buat banyak sangat, so kita terus skip lah. Okay, senang saja. Sangat portable, buka terus keluarkan dia punya board. Okay, cantik kan board dia. So kita boleh sponsor lah kepada siapa, agensi, kerajaan, swasta, company, NGO nak letak branding anda di papan Dambola, kita boleh bincang lah. Nampak? Kalau tak nampak, kita buat tinggi sikit dia punya board. Okay, macam ni. Kita letak bagi tinggi sikit, nampak 3D. Okay, kita gunakan orang untuk jadikan dia punya tangga. Okay, saya dapat 3D sikit lah. Kita zoom bagi jelas sikit. Okay, okay, nampak keseluruhan dia punya padang. Okay, siapa yang lalu lalang dalam live ni nak main sekali, kita boleh main lah sama-sama. Okay, ni video yang ke-9. Kita nak buat tour sampai yang fase pertama sampai 30 video lah, supaya kita dapat feedback yang kuat untuk melaksanakan Dambola World Cup Championship. Biasa biru lawan merah. Okay, terima kasih pada Torbak yang telah sponsor video ni. Adalah essential wall untuk selesakan pernafasan dan sebagainya. Okay, biasa kita dah start main 7 sebab video yang main basic dah banyak. Ni kita main 7 lah. Satu side 7 sebelah. So boleh susun lah. Kita main pun free play susun supaya lebih strategik. Sini dah 7, satu tim merah lah. Siapa yang nak try main boleh contact admin. Dan kita pun akan buat secara live di TikTok live dan sebagainya. Second lagi kita buat TikTok live lah. Ni YouTube live dulu. Jadi bila tu TikTok, hampa boleh komen lah. Hampa boleh komen untuk gerakkan tim hampa. So saya lawan dengan netizen di TikTok. Okay, dia dah cukup. Seperti biasa, bola kat tengah. So saya orang Penang, jadi saya jersey ni mirip Penang lah. So saya start dulu. Ni yang best ni boleh dribble lah. Dia boleh dribble. Okay, so formasi saya macam ni, formasi pihak lawan macam tu. So saya start dulu. Biasa 8 boleh pas lah. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7. Okay, tu satu step. So saya nak terus buat aggressive move. Shoot terus. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Tapi sayang tak ada orang. Kalau ada orang boleh shoot terus. Okay, giliran merah netizen. Okay, kita ada orang yang komen. Kita akan ikut komen yang majority lah. Okay, ada orang komen. Okay, kita gerakkan mengikut anda komen. Jadi dia komen untuk clearkan bola.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, lagi nak komen apa? Okay, ada komen. Naikkan tim nombor 2, merah 2, gerak full ke depan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, nampak permainan dia. Kalau kita tak perasan, kita gerak dadu lain, senang-senang dia boleh buat gol. Macam ni. Cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngam-ngam gol. So kita kena elak daripada perkara yang berlaku. So kita passing ni pun menarik sebab tak boleh direct. Semua tak boleh direct. Memang mantap lah ni. Ni tak boleh ambil bola direct. Jadi terpaksalah naikkan orang. Kita boleh tutup ruang dengan gerak macam ni. 1, 2, 3. Habis satu ruang. Tu clear dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni kita tendang boleh sana. Okay. So team netizen boleh komen nak gerak mana. Kita ambil komen yang banyak. Okey, banyak komen untuk buka ruang dan shoot. Okey, so 6 dia nak buka ruang 6 ni. 1, 2, 3, 4. Okey, pilihan kedua buka ruang 1, tendang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dia clearance tu. Jadi selagi tak ada tim kita striker kat area sini, susah nak menang lah. Jadi saya ambil kesempatan untuk naikkan saya punya player lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu maksimum yang boleh. Lepas tu saya pun nak buat passing lah. Saya nak naik banyak kat depan, so peluang lebih luas lah. Tapi kena jaga defense lah. So saya nak shoot. Bila saya nak tendang sikit bola, daripada tendang betul kita buat naik atas, tapi tak ada ruang nak naik lah. So buka ruang 1, 2. Okay, boleh komen tim merah nak ambil bola clear passing, boleh plan lah. Okay, nampaknya banyak tim nak suruh try. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sini. Oh, nampaknya netizen score. Masya Allah, hebat netizen kali ni. Nampak banyak-banyak otak lawan satu otak. Confirm otak yang banyak akan menang. Tengok, nampak? Adakah gol tak gol, kita tengok. Adakah ke atas line atau kena tiang. Okay, nampak? Nampak dekat ni live ke. Tengok, dia akan gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sepakan padu lah. Kalau 6, 7, 8 kat sini kira sepakan padu. Tapi gol, tanya netizen dapat 1. Tim Coach Hanif dapat 0. Okay, so kita nak comeback ni. Kita buat main best of 3 lah. Okay, kita susun balik. Okay, biasalah, dah skor memang kita patah balik kan. Ni boleh random punya formation. Yang penting dua line ni kena kosong. Dia kena ada ni line tengah. Dua line ni kena kosong, dua line ni kena kosong. Okay, kita start. Okay, tim yang kalah akan start lah. Okay, 1, 2, 3. Nak tendang kat mana? 4, 5, 6, 7. Okay, so terus agresif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, menarik. Kalau dapat 3 giliran ni boleh shoot terus gol. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak sampai. Okay, biasa tim netizen boleh komen nak gerak mana, nombor 8 ke nombor 6 ke nombor 10. Nampak kan nombor-nombor ni kan. Okay, ada yang komen 6 gerakkan nombor 11. Oh, menarik. Lepas tu clear ke depan. Okay, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kita masih ada peluang. Oh ni menarik. 1, 2. Nak shoot lah. Clear depan, clear tepi lah. 6, 7, 8. Okay, menarik. Clearance satu tepi, tak ada siapa boleh tendang. Okay, coach berhasrat untuk push forward. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nak push forward lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak semestinya kita kena tendang bola setiap kali perlawanan. Okay, nampaknya tim boleh komen nak try nak shoot ke ataupun nak set piece, nak bina strategi. Okay, ramai yang suruh shoot bola player 28. Betul ke boleh lepas ni? Kita try. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah, atas line. Cubaan menarik. Apa lagi? Untuk atas ni kena clear lah kan. Berbahaya. Jadi sebelum clear, kita nak set pieces tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ni boleh passing. So kita terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni dapat bola kat sini. So kita boleh buat clearance ke kiri. Kita try open. Macam nak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buka clearance kat depan. Okay, biasalah tim merah komen nak sepak mana, nak pass kat 6. Okay, 6 pass pada 8. Okay, jom kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sampai. So lagi dia suruh nombor 4 shoot. Okay, try 1, 2, 3, 4. Okay, 5, 6, 7. Maksimum sini. Okay, nampak. So coach suka agresif move. Jadi coach nak passing lah. So nak passing ke mana yang berbaloi. Tapi dia tutup ruang, bahaya. So kita try 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so boleh tak skor ni? Nampaknya macam susah nak skor. Tapi kita try lah. Kita try main bola lah. Buka ruang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi jauh sikit. Nanti diorang nak clear susah. Okay, T hampa. Oh, dia nak keluar lagi keeper. So banyak orang komen nak keluarkan keeper, clearance. Okay, kita keluarkan keeper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, menarik. Step yang menarik. Okay, nak buka, nak gerak nombor 2 ke nombor 10, boleh komen. Okay, dah main komen nombor 10. Nombor 10, so kita gerakkan nombor 10. 1, 2, clear. Nak clear terus 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dia clear jauh betul. Okay, jom kita nak buka ruang. Kita ada keeper keluar ni. Kita try shoot jauh. Lepas tak? Nampaknya agak sukar, tapi kita boleh cuba yang terbaik. Bagus, position ni bagus. Dia tak ada susah nak kena. Jom kita try. Kita cuba 1, 2, 3, 4. Boleh 4 eh. 4, 5, 6, 7, 8. Dia nampaknya agak sukar saat ini, tapi kita nak ambil kesempatan untuk naikkan lagi tim kita, untuk senang ambil position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita maksimum kan, tapi inilah. Itu baru satu step. Satu step yang kedua mungkin kita passing. Kita nak passing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kita kena clear lah, ataupun kita boleh shoot next round. So untuk selamat, boleh komen nak clearance ataupun nak defend tutup angle. Okay, ramai komen nak defend tutup angle. Jadi kita cuba tutup angle lah. Bila nak tutup angle ni, kita macam kena fikir lah. Kalau dia ambil bola ni, dia boleh shoot sini lah. Ni tak apa, tak masuk. So better tutup angle kat sini. 1, 2, 3. Okay, tutup angle. Satu nak apa, nak clear. Okay, nak clear lah. Itu boleh clear. Satu ni defend. 2, 3. Tak boleh, nanti sini boleh shoot terus. Cancel patah balik, tak lepas ni. Okay, nak clear macam mana boleh yang bagus. Mungkin ni pun dah macam trap lah ni. Siapa nak selamat, dia just macam ni, tendang belakang. Okay, so tim kami pula kena move forward. Position bola pun menarik sebab tak boleh nak ambil direct lah. So kita kena fikirkan kaedah terbaik. Okay, cuba macam lah. Ni pun naik dan boleh clear belah lah. Change side 1, 2, 3, 4, 5. Habis dah satu step. Kita change side 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 menarik, 8 pun menarik. Kita nak buat macam ni lah. Menarikkan pas. Okay, ni nak clear pun susah. So ni pun tak boleh direct. So bagus lah, position yang bagus. So macam mana, boleh komen nak defend ataupun nak shoot. Lagi tak banyak tim merah kat kotak ni, susah nak menang lah. So nak push depan. Okay,
Ada orang kata nak push depan je, kita push depan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis? Jom. Tadi last goal. Let's go anak kita lihat. Boleh? Ha. Boleh? Okay, last goal. Tu kat bawah. Jangan tunggu bawah. Tunggu kat kereta terus. Boleh? Kita boleh nak Dobby tu dekat kereta. boleh? Jangan Okay, 1 minit. Okay, kita dah habis usra kat ni. Kita nak try mencipta gol. Tadi dia ni dah tolak depan. Lepas tu ni nak try defend lah. Kita try defend. 1, 2, 3, 4. Okay, defend tengah-tengah selamat. Okay, nantikan adakah kita boleh buat cubaan untuk shoot goal. Jom nantikan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tak nak macam ni lah. Nanti nak shoot susah. Apa tadi dia baca? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah. Baru 6 step lepas. Ni macam mana? Boleh tak score gol? Nampaknya memang boleh. Hampa tengok. Nampak kat live yang ni. Ambil bola 1, 2, 3, 4. Maksudnya kalau kita gol waktu keempat ni ada lagi 8 kan. Maksudnya saya pakai yang padu lah. Saya pakai macam ngam-ngam macam ni. 6, 7, 5, 6, 7, 8. Ni macam bola golek slow masuk gol. Ni dramati lah, bola slow. Tapi kalau macam ni depan balang dia terus 8 tembus balang. Okay, tanya. So nampaknya game hari ni berakhir satu sama sebab kita dah nak kemas-kemas untuk kita pergi ke step seterusnya. Okay, boleh komen kita nak main kat KL ke main kat Putrajaya. Kita akan ikut lah. Komen yang mana paling meriah, kita akan decide nak main kat Putrajaya ke ataupun nak main kat KL. Okay, selesai dekat Kuasa Damansara. Kita beritahu tempat ni nama apa. Ni adalah bangunan headquarters KWSP di Kuasa Damansara. Alhamdulillah. So bagi siapa yang nak lepak-lepak, kita boleh baca Quran sama-sama. Kita boleh baca buku sambil kita makan, sambil kita main dan bola. Itulah kelebihan dan bola. Okay, ada dunia klasik ni. Dan di situ kita pun ada sponsor lah. Sponsor kita ada bawa buku bacaan yang ilmiah. Kita boleh bedah buku, boleh discussion. Kalau macam ni buku daripada Idin Ramli, publisher nasihat tentang strategi mendapat syafaat Rasulullah. Okay, dan bola ni mengasah strategi main bola, buka peluang, kena passing, kena team building, kena ada strategi. Ni pun strategi. Okay, kita dah jana minda otak kita dengan strategi dan bola. Kita apply strategi dapat syafaat Muhammad. Jadi macam mana kita nak buat buku-buku ilmiah ni kita dapat amalkan dengan seronok. Banyaklah yang dikongsi dalam ni. Strategi, kena banyak selawat, kena adalah circle yang baik, kena banyak training iman, pergi masjid, solat 5 waktu. Semua training sama je konsep dia. Dia punya filosofi, falsafah sama. Okay, itu saja. Nampak kalau kita rushing macam kawan tadi datang dah nak balik, senang nak kemas buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. 1 pusing, lepas tu masuk dalam dam bola punya ni. Ni macam ni contoh. Dah masuk macam ni. Ni dam bola punya bekas. Buat macam ni. InsyaAllah nanti kan ada berita baik, akan ada packaging baru, akan lagi mudah dalam bentuk pouch lah saja. Kita akan share nanti. Letak macam ni dan tutup, siap buka dan tutup. Ambil masa dalam 20 saat, 10 saat dah boleh setting. Okay, selesai 18 minit di Kuasa Damansara KWSP. Jumpa anda dalam next episode. Jom Alalang kita share lah dia punya situasi, dia punya cafe KWSP, atau ada co-op KWSP, macam-macam lah. So senang saja. Dapatkan tote bag macam ni. Lepas tu boleh letak air, boleh letak buku, boleh letak Quran. Macam ni senang. So buat kerja satu tangan boleh. Okay, tu buku, boleh letak sekali, boleh letak Quran. Strategi semua kita simpan dalam ni. Okay, Alhamdulillah. Dan kita akan pergi ke Putrajaya atau KL. Boleh komen yang paling banyak, kita akan pergi ke tempat tu dululah. Okay, so daripada cafe ni boleh lihat kaunter bayaran semua cantik lah. Dia konsep macam all in one office kan. Lifestyle ada, sukan ada, tadi banyak netball ada, volleyball ada, co-op ada. So tak payah pergi mana-mana. Daripada sekolah, daripada rumah boleh shoot terus ke office, boleh makan sini, lepak sini. Siap ada family mart mini je, coffee board dan lain-lain. Office kat sini, dia office pun macam style lah. Tu dia punya nak main kat bawah, nak makan kat luar sambil tengok pemandangan hijau-hijau pun boleh. Tu jalan utama, ada 14 bendera negeri
InsyaAllah. Ni pun art dia baik, cantik lah dia buat. Kehijau-hijauan, betul ada burung 3D ni terbang-terbang. Parking dia pun senang. Ground floor parking. Lepas tu dia punya lobby pun cantik, nak lepak, nak charge phone pun banyak soket plug. Ni adalah lobby utama lah. Apa-apa boleh tanya dekat ni. Ni lah office dia. Apa tengok boleh screenshot. Logo sebesar tu KWSP EPF. Okay. So parking dia, ni dia punya moto lah, membina masa depan persaraan yang lebih baik untuk Malaysia. Okay. So ada blok selatan, ada blok timur barat. Ni ada arts yang sangat cantik, abstract. Dan kita terus ke parking. Yang boleh best gym ada, The Gym. The Gym KWSP memang top notch lah, premium punya peralatan. Dan ni tandas kita review sikit lah keselesaannya. Tu dia premium macam hotel 8 bintang. Lampu pun dia optimize green automatic. Ni pun dia ada toilet punya kondisi, water consumption, health. Ni pun ada real time untuk update cuci. Mantap guys. Inilah majalah sukan untuk negara. Rasa keluar kat sini. Kita buka ni. Betul tak? Betul. Ni parking. Parking ni teknologi tinggi. Dia masuk pakai debit card. Parking pun banyak. Ada laluan untuk berjalan kaki. Ada indikator light merah, hijau. Alhamdulillah. Itu saja untuk kali ni. Nantikan kita nak pergi mana lagi, boleh komen kat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat video yang ke-9 untuk KWSP. Bermain dan bola di KWSP. Tamatlah sudah video live Simple Humble yang ke 19,000 lebih. Boleh tengok dekat tajuk video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.